Ramai orang percaya bahawa yogurt adalah makanan terbaik untuk kesihatan usus. Mengamalkan pemakanannya setiap hari dipercayai akan membantu menjadikan sistem penghadaman lebih baik, meningkatkan bakteria baik, serta menghilangkan masalah perut atau usus. Namun hakikatnya sama sekali tidak begitu. Banyak kajian telah mendapati bahawa kebanyakan bakteria di dalam yogurt tidak mampu bertahan lama di dalam usus dan hampir mustahil untuk membentuk koloni baharu. Ia sekadar melaluinya dan kemudian lenyap dalam tempoh beberapa jam sahaja. Pernahkah anda terfikir bahawa apabila kita memakan yogurt, bakteria di dalamnya akan masuk dan menetap di dalam usus kita serta membantu menyeimbangkan sistem penghadaman? Jawapannya adalah hampir mustahil. Pada hakikatnya, hanya jenis mikroorganisme tertentu sahaja yang mampu bertahan hidup dan menetap di dalam usus. Dan kebanyakannya tidak terdapat dalam jenis-jenis yogurt yang dijual di kedai-kedai biasa. Di dalam usus kita, terdapat jumlah bakteria yang sangat besar yang hidup bersama secara padat dan mempunyai wilayah masing-masing. Apabila terdapat bakteria baharu yang cuba menceroboh, ia akan dihalang oleh sesuatu yang dipanggil mekanisme rintangan pencerobohan, colonization resistance. Ini bermakna bakteria daripada yogurt tidak boleh dengan mudah menggantikan atau menambah bilangan bakteria sedia ada. Jadi, apakah sebenarnya manfaat yogurt jika ia tidak benar-benar membantu meningkatkan jumlah bakteria di dalam usus? Jawapan ini akan mengubah persepsi anda terhadap yogurt buat selama-lamanya. Kita akan bersambung dalam bahagian seterusnya untuk melihat mengapa makanan yang ditapai seperti yogurt masih mempunyai nilai, namun dari sudut pandang yang mungkin tidak pernah anda fikirkan sebelum ini. Jika yogurt tidak membantu meningkatkan bakteria baik, mengapa manusia masih memakan yogurt, kefir atau makanan yang ditapai lain selama beribu-ribu tahun? Jawapannya ialah, ia tidak mencipta bakteria baharu tetapi membantu memperbaiki persekitaran di dalam usus agar sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme baik yang sedia ada. Apabila persekitaran dalam usus menjadi lebih baik, termasuk tahap pH, kadar oksigen, sumber makanan untuk bakteria dan bahan yang dihasilkannya, bakteria baik yang sedang dorman atau tidur akan bangun dan mula aktif semula. Bayangkan usus anda seperti sebuah taman yang penuh dengan benih, tetapi benih-benih itu sedang tidur di bawah tanah kerana tiada air dan tiada cahaya matahari. Apabila anda memakan makanan yang ditapai yang baik untuk kesihatan, ia ibarat anda sedang menyiram air untuk menghidupkan semula taman ini. Bakteria baik akan berkembang, bersaing dan menyingkirkan bakteria jahat keluar. Di Malaysia, ramai warga emas masih kerap memakan acar, tempoyak atau makanan peraman tradisional seperti budu dan cencaluk. Jika ia ditapai dengan cara yang betul, makanan ini juga membantu mengekalkan keseimbangan usus secara semula, jadi tanpa perlu bergantung pada produk probiotik yang mahal. Sejak lahir, kita menerima mikroorganisme daripada susu ibu, udara dan makanan. Namun apabila dewasa, ubat antibiotik, makanan segera, gula dan tekanan menyebabkan sebahagian mikroorganisme ini jatuh ke dalam keadaan dorman, ibarat benih rumput yang menunggu musim hujan. Yogurt dan makanan yang ditapai adalah musim hujan yang mengejutkan mereka semula. Apabila bakteria baik pulih, ia akan menghasilkan enzim, mengurangkan keradangan dan mencipta keseimbangan baharu dalam sistem penghadaman. Inilah nilai sebenar yogurt, bukan untuk menambah mikroorganisme baharu, tetapi untuk mengejutkan kebaikan yang sudah sedia ada di dalam diri kita. Dan dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat antara bakteria dan persekitaran, manakah sebenarnya elemen terpenting untuk usus yang benar-benar sihat. Apabila bercakap tentang kesihatan usus, ramai orang sering menumpukan perhatian pada pengambilan tambahan bakteria baik. Tetapi apa yang tidak kurang pentingnya ialah persekitaran di mana bakteria tersebut hidup. Bayangkan usus anda seperti sebuah hutan yang luas. Jika hutan itu penuh dengan pencemaran, tanahnya gersang, tiada cahaya dan tiada air, walau sebaik manapun benih yang anda bawa, ia tidak akan dapat bercambah. Tetapi jika anda memulihkan persekitaran, menjadikan tanah gembur, lembap dan udaranya segar, benih-benih baik yang tersembunyi pun akan sedia untuk tumbuh dengan sendirinya. Dalam tubuh kita, persekitaran dalaman atau apa yang disebut saintis sebagai terrain mempunyai kepentingan yang setara dengan bakteria itu sendiri. Usus yang mempunyai pH seimbang
cukup nutrien dan tiada sisa buangan terkumpul adalah ruang ideal untuk bakteria baik berkembang dan menjalankan fungsi melindungi tubuh dengan sebaik mungkin. Di Malaysia, ramai orang minum yogurt atau mengambil probiotik setiap hari tetapi masih mengalami kembung perut, sindrom usus irritable, ABS atau senak. Masalahnya bukan kerana kekurangan bakteria baik, tetapi kerana usus bukanlah tempat yang sesuai untuk mereka hidup. Ibarat anda cuba menanam bunga di atas tanah yang penuh sampah, pastinya ia sukar untuk tumbuh. Begitu juga dengan bakteria baik. Jika usus penuh dengan gula, mengalami keradangan atau kekurangan serat, mereka tidak boleh berkembang. Mikroorganisme yang dipanggil microbe tunjang, keystone microbes, adalah mikroorganisme penting yang membantu mengekalkan keseimbangan sistem. Mereka akan tidur jika persekitaran tidak kondusif, tetapi apabila persekitaran diperbaiki, mereka akan pulih, menghasilkan enzim, mengurangkan keradangan dan menyingkirkan bakteria jahat. Ramai penyelidik percaya bahawa persekitaran mikrobiom adalah lebih penting daripada jumlah probiotik yang kita makan. Kerana jika tanah tidak baik, benih yang terbaik pun tidak mampu bertahan. Ini adalah kunci pertama untuk memahami kesihatan sistem penghadaman. Ia tidak terletak pada jumlah bakteria yang anda masukkan, tetapi pada cara anda menjaga persekitaran agar mereka boleh berkembang. Namun, cerita ini belum berakhir. Makanan kesihatan tidak bergantung pada namanya, tetapi bergantung pada proses dan intipati di dalamnya. Dan perkara yang menentukan sama ada yogurt benar-benar baik untuk kesihatan atau tidak adalah masa penapaiannya. Yogurt tradisional memerlukan masa penapaian yang perlahan dari 8,12 jam atau bahkan seharian agar bakteria baik mempunyai masa untuk membiak dan mengubah susu menjadi makanan hidup dengan rasa masam semula jadi. Tetapi di kilang-kilang, proses ini dipendekkan menjadi hanya 1,2 jam, terlalu singkat untuk mikroorganisme berkembang sepenuhnya. Untuk menampung kekurangan ini, mereka menambah bahan pemekat, gelatin, kanji ubah, suai, perasa dan gula. Hasilnya ialah produk yang kelihatan seperti yogurt, tetapi sebenarnya lebih mirip kepada pencuci mulut daripada makanan yang ditapai. Jika anda pernah mencuba yogurt buatan sendiri yang asli, anda akan segera menyedari perbezaannya, rasa masam yang lembut, aroma susu peraman semula jadi, dan rasa hidup. Ia tidak terlalu licin, tidak manis melampau, tetapi mempunyai tenaga hidup di dalamnya. Dan tempoh masa yang cuba dibuang oleh industri, inilah sebenarnya yang sedang dihilangkan secara senyap daripada kesihatan kita. Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa kebanyakan yogurt di pasaraya boleh disimpan berminggu-minggu, malah berbulan-bulan, tetapi masih diiklankan sebagai mengandungi mikroorganisme hidup? Hakikatnya, kebanyakan bakteria itu sudah lama mati sejak masih di dalam bekas yogurt lagi. Satu kajian di Eropah pada tahun 2017 menunjukkan bahawa selepas disimpan hanya 6 minggu, hampir tiada lagi bakteria hidup ditemui dalam yogurt komersial. Puncanya datang daripada bahan-bahan yang ditambah oleh pengeluar, gula, bahan pemekat, perasa dan penstabil. Gula, terutamanya fruktosa dan kanji, ubah suai, menyebabkan bakteria kehilangan air dan perlahan-lahan mati kekeringan. Manakala bahan seperti pektin, gelatin, carrageenan atau polisorbat 80 turut mengubah struktur yogurt, menyebabkan bakteria tidak dapat bertahan. Kedengaran sukar dipercayai, tetapi bahan-bahan yang menjadikan yogurt kelihatan licin, enak dan menarik inilah yang menjadi musuh kejam yang perlahan-lahan memusnahkan sistem mikrobiom dalam usus kita. Kita makan yogurt kerana percaya ia baik untuk kesihatan usus. Tetapi kadang-kala apa yang kita sangka baik itu sebenarnya sedang melemahkan usus kita setiap hari secara senyap. Jadi apakah sebenarnya bahan dalam yogurt industri yang membunuh semua bakteria baik dan apakah akibatnya? Jika anda fikir hanya gula yang memusnahkan bakteria baik dalam yogurt, kebenarannya mungkin jauh lebih menakutkan. Dalam setiap bekas yogurt industri, terdapat musuh halimunan. Bahan kimia yang perlahan-lahan melemahkan mikrobiom usus tanpa kita sedari. Cuba balikkan label ramuan dan baca dengan teliti. Anda akan melihat nama-nama yang kelihatan tidak berbahaya seperti carrageenan, polisorbat 80, pektin atau gelatin.
Namun pada hakikatnya, carrageenan dan polisorbat 80 telah diberi amaran oleh banyak kajian bahawa ia boleh merosakkan lapisan mukosa usus dan menyebabkan keradangan kronik. Apabila lapisan mukosa usus lemah, bakteria berbahaya dan toksin boleh dengan mudah masuk ke dalam darah, membawa kepada gejala kembung, radang usus atau bahkan sindrom usus bocor, leaky gut. Itu masih belum cukup. Banyak jenama yogurt turut mengandungi pemanis buatan dan perasa untuk menjadikan rasanya lebih sedap, tetapi ia memusnahkan keseimbangan mikrobiom dalam usus. Bakteria baik disekat, manakala bakteria berbahaya pula berkembang biak berkat kandungan gula tersembunyi di dalamnya. Kita sangka kita makan demi kesihatan, tetapi sebenarnya kita sedang memakan benda yang membuatkan badan letih, usus meradang dan sistem imun lemah setiap hari. Jadi, adakah masih terdapat jenis yogurt yang benar-benar baik untuk kesihatan usus? Setelah mengetahui kebenaran tentang yogurt industri, ramai mungkin mula bertanya, jadi adakah jenis yogurt yang benar-benar baik untuk kesihatan usus? Dr. Mok Rizal menjelaskan bahawa jawapannya adalah ya, dan itu adalah sejenis minuman yang bernama kefir. Kefir kelihatan seperti yogurt, tetapi sebenarnya ia adalah versi yang jauh lebih hidup dan berkuasa. Sementara yogurt hanya mempunyai beberapa jenis bakteria, kefir mempunyai lebih daripada 50 jenis mikroorganisma dan yeast yang hidup bersama secara seimbang. Oleh itu, ia bertindak seperti sebuah hutan kecil di dalam usus, di mana setiap organisma menyumbang kepada pengekalan keseimbangan persekitaran dalam tubuh. Kefir mempunyai rasa yang lebih masam dan lebih cair daripada yogurt, tetapi itulah rasa kehidupan yang sebenar. Ia tidak perlu bergantung pada gula atau bahan pemekat kerana proses penapaian semula jadi telah mencipta sistem mikrobiom yang pelbagai dan kuat. Apabila kefir masuk ke dalam tubuh, bakteria di dalamnya bukan sekadar lalu, malah boleh menetap dan mengejutkan bakteria baik yang sedang tidur untuk aktif semula. Itulah sebabnya ramai orang, setelah bertukar daripada yogurt industri kepada kefir buatan sendiri, dapat merasakan perubahan yang ketara. Sistem penghadaman lebih baik, perut rasa ringan, tidur lebih nyenyak dan emosi juga lebih tenang. Kerana apabila sistem mikrobiom dalam usus kembali seimbang, tubuh anda bukan sahaja lebih sihat tetapi juga terasa seperti dilahirkan semula dari dalam. Setelah mengetahui kefir adalah wira tersembunyi dalam dunia makanan yang ditapai, ramai mungkin tertanya-tanya, bagaimana pula dengan yogurt? Adakah jenis yang benar-benar baik untuk kesihatan? Jawapannya ya, tetapi mestilah jenis yogurt yang ditapai secara semula, jadi dengan sebenar-benarnya. Yogurt yang baik mesti diperbuat daripada susu segar penuh krim, tanpa campuran gula dan ditapai cukup masa untuk membolehkan bakteria hidup berkembang dengan sebenar. Proses penapaian yang memakan masa 8,12 jam atau bahkan 24 jam akan menjadikan yogurt mempunyai kandungan mikroorganisma yang jauh lebih pekat berbanding yogurt industri. Itulah sebabnya yogurt tradisional di Turki, Greece atau India selalunya mempunyai tekstur pekat, rasa masam dan aroma susu peraman semula jadi. Itu adalah tanda makanan yang hidup. Jika anda perhatikan di kedai-kedai kecil atau gerai kraft makanan, kadang-kala anda akan melihat bekas yogurt yang bertekstur pekat, berwarna sedikit kekuningan tanpa label yang berwarna-warni. Itulah yogurt sebenar. Apabila merasanya, anda akan merasai masam lembut dan keaslian susu, bukan rasa manis buatan. Rasa itu bukan sahaja membuat anda makan, tetapi membuat anda merasai tenaga hidup dalam setiap suduan. Dan yang paling hebat hanya dengan memilih jenis yogurt tanpa gula dan ditapai secara semula. Jadi, anda telah memberi peluang kepada usus anda untuk bernafas kembali. Kerana kadangkala, kesihatan tidak datang daripada apa yang kita cuba tambah, tetapi daripada apa yang kita berani buang pada tempat yang betul. Apabila sudah tahu bahawa yogurt industri bukanlah jawapannya dan kefir adalah versi hidup yang lebih kuat, soalan seterusnya ialah bagaimana kita memilih produk yang baik untuk kesihatan usus. Menurut saluran kesihatan warga emas, pertama sekali, baca label ramuan dengan teliti. Yogurt atau kefir yang benar-benar baik hanya patut mempunyai 2,3 bahan susu, mikroorganisme kultur hidup dan kadang-kadang mungkin sedikit ragi semula. Jadi, jika label ramuan panjang,
melebihi 5 baris atau mempunyai perkataan seperti perasa vanila tiruan, bahan pemekat, penstable, susu tepung skim atau aspartame, itu tandanya produk tersebut pastinya bukan yogurt sebenar. Seterusnya, perhati tarikh luput dengan teliti. Yogurt atau kefir asli yang ditapai secara semula jadi hanya boleh disimpan beberapa hari hingga kira-kira seminggu kerana mikroorganisme masih hidup dan terus aktif. Tetapi jika produk itu boleh disimpan berbulan-bulan, bermakna ia telah melalui proses pempastoran atau haba tinggi sehingga bakteria baik semuanya sudah mati. Akhir sekali, percayalah pada deria, rasa dan naluri anda sendiri. Yogurt asli akan berasa sedikit masam, berbau peraman semula jadi, bertekstur pekat tetapi tidak liat seperti aiskrim. Kefir akan lebih cair sedikit dengan bau peraman yang memberikan rasa hidup bukan bau manis buatan kilang. Anda tidak perlu membeli produk dengan tulisan organik atau probiotik yang besar pada label. Makanan peraman sebenar tidak perlu banyak iklan. Ia membuktikan dirinya melalui rasa, aroma dan tenaga hidup di dalamnya. Apabila anda membuat pilihan yang betul, ganjarannya bukan sekadar usus yang sihat, tetapi rasa ringan dan bertenaga dari dalam tubuh anda. Memilih yogurt atau kefir yang baik adalah langkah pertama yang penting. Tetapi, jika mahu sistem penghadaman benar-benar sihat, ada satu lagi perkara yang perlu diketahui. Memakan terlalu banyak makanan yang ditapai tidak bermakna ia sentiasa baik. Apa yang penting ialah mengetahui cara menggabungkannya dengan betul untuk mencipta persekitaran di mana mikroorganisme baik boleh berkembang dengan stabil. Pakar pemakanan sering mengumpamakan usus seperti sebuah taman biologi kecil. Jika anda menanam benih yang baik tetapi tidak menjaga tanahnya, pokok tidak akan subur. Ini bermakna anda harus memakan makanan yang ditapai bersama-sama dengan makanan yang kaya serat semula jadi, yang merupakan sumber makanan utama bakteria baik. Contoh mudah seperti minum kefir atau makan yogurt pada waktu pagi digabungkan dengan buah-buahan kurang gula seperti betik, pisang atau apel hijau. Untuk makan tengah hari, tambah sedikit acar atau kimchi untuk merangsang pencernaan. Untuk makan malam, minum kefir atau makan yogurt tanpa gula 1 jam selepas makan akan membantu tubuh menyerap nutrien dan tidur lebih nyenyak. Rakyat Malaysia sudah biasa dengan makanan peraman seperti tapai, budu, cencaluk dan acar. Ini adalah khazanah budaya yang membantu melindungi kesihatan usus sejak turun-temurun. Apabila anda menggabungkan makanan ini dengan kefir atau yogurt asli, anda sedang memulihkan sistem mikrobiom usus secara semula. Jadi, ibarat menjaga taman kehidupan dalam diri anda sendiri. Jadi, jangan hanya makan untuk kenyang, tetapi makanlah untuk menyuburkan kehidupan dari dalam tubuh anda. Setelah mengetahui cara memilih dan makan dengan betul, masih ada satu lagi perkara yang ramai orang sering terlepas pandang. Dan itulah sebab mengapa manfaat probiotik dan kefir hilang tanpa disedari. Kesilapan pertama ialah minum kefir atau makan yogurt sejurus selepas makan makanan yang banyak lemak atau minum alkohol. Minyak dan alkohol akan mengubah keseimbangan asid dalam perut, menyebabkan kebanyakan bakteria baik mati sebelum sempat sampai ke usus. Cara yang betul ialah makan kira-kira 1 jam selepas makan supaya persekitaran dalam perut kembali stabil. Kesilapan seterusnya ialah memanaskan yogurt atau kefir sebelum makan. Hanya dengan suhu melebihi 45 darjah Celsius, semua bakteria baik akan mati serta-merta. Oleh itu, jangan tuangkan kefir ke dalam kopi panas atau campurkan yogurt dengan bubur panas. Kesilapan ketiga ialah makan terlalu banyak. Ramai berfikir semakin banyak semakin bagus, tetapi hakikatnya tubuh hanya mampu menyerap jumlah yang terhad setiap hari. Selebihnya boleh menyebabkan kembung, perut berangin atau senak. Cukup sekadar 1 gelas kecil kefir atau 1 bekas yogurt asli setiap hari. Dan akhir sekali, jangan lupa bahawa bakteria juga memerlukan makanannya. Jika anda masih mengambil makanan berminyak tinggi, gula atau terlalu banyak bahan pengawet, bakteria baik tidak akan dapat bertahan. Tubuh ibarat sebuah taman, tiada siapa boleh menanam bunga di atas tanah yang tercemar dengan bahan kimia. Dan inilah sebab mengapa ramai orang salah faham, menyangka mereka sedang menjaga usus, tetapi sebenarnya sedang memusnahkannya sedikit demi sedikit setiap hari. Setakat ini, anda mungkin sudah mula melihat bahawa yogurt bukanlah ubat ajaib seperti yang dipercayai ramai.
Tetapi berita baiknya, alam semula jadi telah mengurniakan kita pelbagai jenis makanan yang ditapai lain yang boleh membantu memulihkan usus dan sistem penghadaman malah lebih baik daripada yogurt. Pertama ialah kefir, susu peraman hidup dari pegunungan Caucasus. Kefir mengandungi lebih 30 jenis mikroorganisma dan yeast baik manakala yogurt biasa hanya ada 2,3 jenis. Secara mudahnya, kefir ibarat satu ekosistem kecil yang membantu menyokong pencernaan, meningkatkan imuniti, mengurangkan keradangan dan meningkatkan keupayaan penyerapan vitamin dalam tubuh. Selain kefir, terdapat banyak lagi makanan peraman biasa seperti acar yang membantu menambah enzim semula jadi dan merangsang pencernaan. Pelbagai jenis sambal peraman seperti budu atau cencaluk yang kaya asid, amino dan bakteria. Baik jika diperam dengan betul, tapai yang merupakan sumber mikroorganisme tempatan yang membantu menyeimbangkan sistem penghadaman. Miso dan natto makanan Jepun yang baik untuk saluran darah dan membantu menurunkan kolesterol, serta kombucha, teh peraman yang kaya enzim dan antioksidan untuk detoksifikasi dan menyihatkan sistem saraf. Makanan-makanan ini bukan sahaja membantu menyihatkan usus, tetapi menghubungkan kita kembali dengan kebijaksanaan pemakanan tradisional. Dalam zaman di mana segalanya dipaksa menjadi pantas dan mudah, makanan yang ditapai yang memerlukan masa dan proses semula, jadi inilah sebenarnya ubat keseimbangan yang sebenar untuk tubuh. Mungkin kesihatan sebenar tidak terletak pada ubat-ubatan atau produk mahal, tetapi terletak pada makanan ringkas yang kita makan setiap hari. Setelah semua ini, anda mungkin sudah melihat bahawa yogurt tidak pernah menjadi makanan ajaib seperti yang dipercayai ramai, tetapi ia juga bukanlah penjahat. Nilai yogurt, kefir atau semua jenis makanan yang ditapai tidak terletak pada namanya, tetapi pada kefahaman dan cara kita menggunakannya dengan betul. Jika anda hanya menganggap yogurt sebagai snack atau pencuci mulut untuk kesihatan, ia hanyalah produk industri yang tinggi gula tetapi rendah mikroorganisme hidup, tidak ubah seperti pencuci mulut biasa yang hanya bertukar label. Tetapi jika anda tahu cara memilih yogurt asli, kefir asli dan menggabungkannya dengan makanan tradisional seperti acar, tapai atau makanan peraman lain, anda sedang melakukan perkara yang paling dihargai oleh tubuh, memulihkan kehidupan di dalam usus anda sendiri. Tubuh tidak memerlukan perkara ajaib dari tempat yang jauh. Hanya perlu kembali kepada fitrah semula, jadinya makanan sebenar, bersih, rehat yang cukup dan gaya hidup sederhana. Itulah apa yang diperlukan oleh mikroorganisme baik untuk kekal bersama anda sepanjang hayat. Dr. Mort Rizal mengingatkan, tiada makanan yang merupakan ubat ajaib, hanya kefahaman dan konsistensi yang boleh mengubah kesihatan sebenar. Mulakan dengan mudah hari ini, segelas kefir pada waktu pagi, sedikit acar dalam makan tengah hari dan sebekas yogurt asli selepas makan malam. Cukup sekadar itu untuk memulakan perjalanan baharu, perjalanan menuju kesihatan yang hakiki. Jika anda merasakan kandungan daripada saluran kesihatan warga Emas ini bermanfaat, jangan lupa kongsikan supaya orang lain juga boleh memahami dengan betul tentang yogurt dan bersama-sama menjaga kesihatan dari dalam.